Assalamualaikum geng. Assalamualaikum. Right. So hari ni kita nak servis minyak hitam Pro 2 Iris 1.3 Okey. Kereta ni dah terbiar selama 2 tahun. Okey. Sejak dibeli tak dipakai sangat. Tahun 2001 mileage baru 10,000. Okey, ni dah parking 2 tahun tak bertukar minyak hitam dia. Okey, right. So kita akan tukar minyak hitam Iris ni. Okey, Iris masalah dia memang korang kena ada tu pedok stand tu. Okey. Stand tu. Kalau tak ada stand tu memang susah lah, tak boleh buat kerja sebabnya dia punya tempat drain minyak hitam dia bukan macam kereta biasa, berada di tengah-tengah bawah ataupun di depan. Okey. Dia ada kat bawah atau di depan. Dia ada kat belah belakang sana. Okey, nampak? Tu. Ni ada socket box tu. Di belah belakang sana. Okey. So memang kau kena baring bawah kereta dan kena ada stand tu lah. Okey, kiri kanan. Kalau tak ada stand memang tak boleh buat lah. Iris memang susah sikit. Okey, dia kat belah belakang. Okey, alright. Dia pakai screw drain dia pakai saiz 14 Okey, dia pakai saiz 14. Okey, alright. Sudah kita akan buka lah. Kita akan drain minyak dia. Okey, alright. Jom. Okay, so nak buka lawan jam Kalau korang kat sebelah kiri kereta, korang ketuk macam ni lah, ketuk ke kiri untuk buka. Okay, right. Angkat sikit korang punya drain punya botol ni. Mancut nanti. Okey, mancut lah. Kereta Iris ni kalau tak tukar oil filter 3.5 3.6. Kalau ikut buku 3.7 lah. Okay, kalau ikut buku 3.7 tanpa tukar filter. Kapasiti minyak dalam filter adalah 300. Jadi total semua 4 liter lah, genap 4 liter. Okay, oil filter je ada kat sebelah sini, sebelah kanan oil sump dia ni. Okay. So abang akan isi yang ni, minyak dia nanti tak sampai 4 betul lah. Abang nak pakai 3.9 ataupun 3.8 je. Kita tengok lah, kita tak tentu kadang kereta ni kita kena isi minyak tu ikut pada dipstick kita. Okay. Kalau dipstick kita kata okay, dah berada di pertengahan, tak terlampau banyak atau terlampau kurang, dah okey dah, walaupun tak cukup 4 liter. Right. Ya, okey, tak ada nampak kurang nampaknya. Kita biar je lah je drain nanti sampai betul-betul. Sebab oil filter tak pergi ambil lagi, ada dekat self collect. Abang order Shopee je. Minyak, spek minyak dia pakai 1030 fully sintetik. Tapi 1030 susah nak cari. Banyak kan zaman sekarang ada 530. So abang akan pakai 530. Dia lagi cair lah 530 ni. Kalau 1030 ni dia pekat sikit. Ni je abang pakai 530. Yang tu je option ada kan.
Tak apalah, kita bagi je drain dulu. Kita buat kerja lain dulu. Dah habis. Kita bagi dia drain lagi Kita biar dia drain. Okay, right. Ni abang cut dulu Okay. Lama nak tunggu dia drain habis ni. Jangan lupa sebelum kau nak drain ni, kau buka dulu filter kat filter lah, cap minyak kat atas. Kita pakai nombor kod yang ni untuk outfitter je. Seller kata boleh pakai sama. Yang ni untuk aftermarket ni lah. Kalau kat Proton dia punya nombor kod dia lain, 18440 berapa tak ingat. Yang tu kalau betul-betul dekat SC lah, tu nombor kod SC lah. Kalau yang seller-seller luaran ni jual memang pakai nombor kod PC ni Okay, alright. So kita nak tahu sama ada dia betul original atau tidak kan. Okay. Kita try cabut ni dia punya o-ring ni. Payah pula. Tengok o-ring dia. Okay, tengok. Ni abang bagi korang punya tips. Nak tahu benda ni original atau tidak, ni lah tengok. UMW so original. Okay. Tu tips untuk korang tahu. Kalau Proton lah, kalau Pro 2 tak, abang tak pasti UMW juga atau tidak. Tapi boleh cubalah. Cuba buka tengok. So ni original betul, terbukti original UMW So kita nak buka outfitter dia. Oh, ketat betul. Nak kena guna spanner dia. Okay, kita dah buka Nak buka je memang kena lapik kain lah, biar dia ketat sikit. Sebab dia memang masalah sikit outfitter dia ni. Okay, so kena lapik kain sikit. Lepas tu memang terlampau ketat sangat. Kereta ni memang selama ni memang hantar servis dekat service center Proton lah, dekat Rahman Brothers Jalan Kelang Lama. Jalan Kelang Lama, Rahman Brothers dekat Gino Hotel tu, dekat Batu Tiga Lama, Shah Alam. Okay, so dia punya ketat tak sepatutnya lah dia buat ketat macam ni untuk outfitter. Melampau sangat ketat dia. Okay, kita sepatutnya ketat dengan tangan pun dah cukup. Tak perlu ketat sampai macam tahap macam tu sekali. Okay, so Rahman Brothers punya mekanik, punya chief mekanik, punya supervisor, korang kena pantau lah budak-budak korang ni macam mana ni ikat outfitter. Macam ikat kapal, skru kapal.
oil filter je. Dia sepatutnya ikat setakat ketat-ketat tangan pun dah cukup. Tak ada sampai tahap macam ni. Janganlah macam tu. Ketat macam kapal pun tapi still leaking juga tengok. Macam mana tu. Okay, right. So kita nak pasang oil filter. Pasang oil filter. Kita macam biasalah, oil filter kena hapu minyak hitam dekat o-ring dia ni. Okay, sapu dulu. Ada setengah orang je isi minyak kat dalam oil filter ni. Tapi jenis abang tak perlulah nak isi kat dalam oil filter. Sebab pada abang oil pump je dah cukup untuk mengisi minyak kat dalam oil filter ni secepat yang mungkin. Jadi tak perlulah kita nak isi. Pandailah nanti dia isi sendiri kan. Kelajuan enjin nak mengisi minyak dalam oil filter ni bukan kaleng-kaleng. Laju gila. Berapa sekelip mata je 300 ml tu. Tak perlu nak kita isi lah. Okay, so ni abang ketatkan secukup rasa guna tangan je. Okay, alright, sudah cukup ketat pakai tangan sahaja, tak cabutnya, insyaAllah. Tak ada apa, nak risau. Okay, so dah settle dah settle. Tukar oil filter. Lepas ni oil filter ni pun dah senang dah. Buka pakai tangan je. Saya pakai tangan je. Tengok sampai luka tangan dah. Nak buka je tadi, punya ketat. Tak belah tangan. Gila punya kerja. Okay, right, so kita nak pasang balik drain screw. Okay, drain screw ni kita pasang balik drain screw. Ni pun jangan ketat sangat, secukup rasa je. Okay, right. Settle. Okay, right, so settle. Bab apa, tukar minyak hitam, tukar filter, drain plug, drain screw pun kita dah ketatkan balik. Okay, right, so kita boleh isi minyak lah. Okay, right, dia buka oil filter je. Kalau ketat kau kena ada ni lah. Okay, mangkuknya, mangkuk pembuka ni. Okay, kena ada ni lah. Okay, right.
Alright geng, so lepas kita dah run tadi 45 minit, lepas tu kita parking dah 5 jam. Okay, dah 5 jam. Kita tengok ni dengan 3.8 liter je kita isi. Kita tengok minyak ada dekat paras mana. Okay, kalau ikut tolok ni abang nampak memang betul-betul ngam kat bawah. Dia ada kat bawah tu sikit, bawah daripada yang apa orang kata takuk yang nombor 2 tu. Okay, kau mungkin tak nampak lah nak tunjuk. Okay, right, so ni selepas 5 jam. Okay, ngam-ngam tu kat bawah tolok tu sikit. Tapi mungkin kita akan run lagi nanti berapa kilometer, dia akan turun sikit lagi lah. So untuk 5 minit yang terawal dia memang betul-betul dekat takuk yang teratas ni, 3.8 liter Okay, alright. So macam tu je lah cara untuk apa servis Pro 2 Iris. Okay, alright. Produk Iris 1.3 tahun 2021. Okay, harap bermanfaat lah. Okay, alright. So apa-apa boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.